Assalamualaikum. Jumpa lagi kita. Jumpa lagi video keempat. Okey, video keempat and then kejap lagi akan ada satu lagi video yang kelima. So, untuk video keempat ni saya akan cerita macam mana awak nak ajak orang join Ahli Maths Blue kan. Tadi dah dengar cerita macam mana business Maths Blue ni boleh jana income kan. Okey. So mestilah dalam kepala awak sekarang ni, so macam mana nak ajak orang? Bukan senang kan, orang nak terima, nak accept kan, penerangan by penerangan. Okay, so sebenarnya dengan business Maths Blue ni kita dah permudahkan tugasan awak ni, permudahkan tugasan semua ahli Maths Blue ni. Macam mana cara nak ajak mereka join Ahli Maths Blue. Okay, so orang yang nak join, orang yang patut join business Maths Blue ni, saya ulang balik, ada dua kategori, iaitu mereka yang nak guna produk, okey, mereka yang patut guna produk, nak guna produk, yang sesuai guna produk, and then mereka yang nak tambah income. So awak tanyalah adik-beradik awak, kau nak tambah duit tak? Okey, so sebenarnya kalau tanya soalan tu memang semua nak tambah duit kan. Kisahlah dia dah bekerja ke, dia nak dia suri rumah ke, dia student ke kan. Sebab semua orang, saya pun sendiri kalau boleh nak tambah lagi income memang nak. Awak sendiri sekarang awak tengah tengok kan, awak bekerja ke, awak suri rumah, kalau nak saya tanya soalan awak nak tambah tak income, so mesti awak cakap nak tambah income. Tapi nak tambah yang tak ada risiko, yang tak susah, yang senang kan. Okay, so alhamdulillah sekarang ni awak tengah tengok satu bisnes yang sangat senang buat income. Okay, so baik. So macam mana nak ajak mereka join Ahli Maths Blue ni? Senang saja. Ingat ada 3 step saja. Yang first, awak tengok betul-betul. Yang first adalah bagi tahu kenalan awak ni tentang bisnes Maths Blue. Adik-beradik ke, kawan rapat ke, rakan sekerja ke, jiran ke, kawan ke, saudara ke, bagi tahu dia. Bolehlah kalau nak tanya paling direct lah, paling senang. Okay, kau nak tambah income tak? Tapi bisnes ni best sebab tak payahlah nak beli modal, nak beli apa ni, nak keluarkan modal beratus ke, beribu ringgit ke, ataupun nak kena beli stok beratus ringgit ke, ataupun nak kena pergi buka booth ke. Tak payah. Bisnes ni memang senang je, semua online. Okey, saya cakap mestilah nak tambah income kan. Tak ada risiko kan. Okey, so dia cakap nak tu. So step kedua adalah awak share je link website yang awak tengah tengok sekarang ni. Share kepada dia supaya dia tengok terus direct website yang HQ buat ni. Okey, so dekat sini setiap ahli Maths Blue ni dia dapat satu website khusus. Macam awak sekarang tengok, lepas ni bila awak join Ahli Maths Blue, awak akan dapat satu website. Macam ni. Website macam awak tengok sekarang ni. Okey. So, link website ni macam ni. Ini adalah link website, and then awak tambah hashtag, and then awak tambah ni nombor ID ahli. Lepas awak jadi Ahli Maths Blue, awak akan dapat nombor ID macam ni belakang. Okey. So bila awak tambah je hashtag dan nombor ID awak, maka website ini adalah website awak. Okey, so maka muncullah website macam ni. So awak bagilah website ni kepada kawan awak, kenalan awak, adik-beradik awak, tak kisah siapa-siapa orang yang awak kenal tu. So dia akan tengok direct penerangan dalam website ni. Dia tengok, dia baca semua, dia tengok video semua. InsyaAllah dia pun akan faham sebagaimana awak faham sekarang ni tengok website ni. So insyaAllah dia pun akan berminat nak join business Maths Blue. Okay, so dekat sini pun ni ada button boleh join group support. Okay, boleh join group support, and then ada lagi beberapa features. Saya nak tunjuk yang apabila mereka berminat, aku nak join lah. Okay, so bila dia scroll kita punya website ni, awak punya website ni, so dekat ada 3 button. Dekat website ni ada 3 button ni, dia boleh tekan link pendaftaran. Dia nak daftar lah sebab dia dah minat kan. Dia dah minat, dah daftar lah. Okay, so bila dia tekan link ni, so dia akan muncul macam ni. So dekat sini, ni nama awak lah akan muncul sebab nanti dekat sini adalah nombor ID awak. So nama awak akan muncul, and then kawan awak tu dia akan isilah
my card, nama apa my card ni IC, nama penuh, email, nombor phone and then alamat. So alamat kena betul untuk syarikat post produk percuma. Okay, and then seterusnya dia pilih produk. Okay, pilih produk, nak betul sauda ke, nak minyak angin, nak pomade, nak deodorant, nak shower gel, nak kopi, nak minyak urat sendi, nak sambal. Okay, so pilihlah mana-mana, klik satu sahaja and then buat bayaran. Nak pilih yang ni pun boleh, nak sini pun boleh. So bayarlah dengan harga yuran RM35 seumur hidup. Macam tu, simple, senang sahaja. Nampak tak? Okay, ini je tugas awak. Ingat betul-betul, ingat baik-baik. Ini je tugas awak sebagai ahli MathSblue. So memang sangat senang. Awak tak payah nak huraikan, nak buka kertas kan, nak tulis kan, nanti awak join macam ni, macam ni, tak payah. Kita dah siap sediakan dalam website ni. Penerangan pun kita bui selengkap yang mungkin. Selengkap yang mungkin. So ulanglah proses ni. Adik awak, adik kedua awak, nanti jiran awak, kawan awak. Inilah proses yang perlu awak buat untuk nak kembangkan awak punya rangkaian. So apabila rangkaian awak berkembang, mula-mula awak buat tugas awak buat, and then generasi 1 ni pula tugas dia, generasi 2 pula kan, cari generasi 3, generasi 3 cari generasi 4, generasi 4 cari generasi 5, generasi 5 cari generasi 6. So dia jadi automatik. So benda ni dia akan berulang sehingga rangkaian awak berkembang. And then apabila awak semua ahli bawah-bawah awak ni belilah produk-produk MathSblue yang mereka suka. So dekat situ adalah dia punya susunan dia, generasi ni. So awak dapatlah persen-persen ataupun komisen yang telah syarikat tetapkan. So dapatlah bonus ataupun komisen, awak tak kisah nak panggil apa. Okay, RM50 ke sampai dekat sini kan. Kalau makin besar rangkaian awak makin besar, maka apabila mereka buat belian, okay, dapatlah bonus ataupun komisen yang awak. Macam kawan-kawan kita yang lama tu dapat sampai RM40,000, RM30,000, RM20,000. So nampak tak? Nak tak dapat income yang macam kawan-kawan kita dapat? Mestilah nak RM40,000. Siapa nak bagi kosong saja-saja kan? Tak ada orang nak bagi. Okay, so nampak tak? Simple je sahaja. Kita punya tugas ahli MathSblue ni sangat-sangat senang. Baik, so saya ulang sekali lagi, yuran nak join bisnes MathSblue ni hanya RM35 sahaja seumur hidup, and then dapat produk percuma. Inilah, pilih produk mana awak suka, syarikat akan post percuma. Okey, baik, manfaat lain apabila awak jadi ahli MathSblue. So syarikat akan bagi voucher hari lahir RM20 setiap tahun, dapat khairat kematian kepada waris lah jika awak ahli MathSblue, and then okay, sampai masa meninggal kan. So syarikat akan bagi khairat kematian kepada waris, and then ada penghantaran percuma. Penghantaran percuma buat masa sekarang ni untuk nak belilah lepas ni, kalau awak nak beli banyak kan. Okay, ada penghantaran percuma RM150 ke atas. So post percuma, syarikat tanggung post, and then akan dapat promosi-promosi harga-harga produk, macam pelancaran produk baru, promosi Ramadan baru ni. Sekarang ni ada lagi, tapi dah nak habis lah ni. Sekarang ni bulan Ramadan, tapi dah nak habis lah bulan Ramadan. Ataupun year end sale, ataupun promosi Merdeka, ataupun promosi musim raya, dan macam-macam lagi promosi-promosi yang syarikat buat. So memang best. Okay, habis dah saya punya slide untuk tugas ahli MathSblue. Ingat ya, tugas ahli MathSblue tiga ni sahaja. Tiga sahaja perkara yang perlu awak buat supaya rangkaian awak berkembang, and then income awak pun meningkat. Tiga sahaja, memang sangat-sangat mudah. Tak payahlah nak join kelas ke, nak buka booth ke, nak buka kedai ke, tak payah. Okay, kita buat bergerak secara online saja. Orang tak nampak kita, dia ni income banyak kan, duit banyak, tapi aku tak nampak dia kerja. Yelah, sebab dia ahli MathSblue, dia punya rangkaian dia dah besar dah. So bulan-bulan dapat RM10,000, dapat RM15,000, paling-paling kurang pun RM5,000, memang sangat best lah. Okay, saya doakan insyaAllah lepas ni awak join ahli MathSblue, and then awak buatlah tugasan ini, and then rangkaian awak berkembang, and then income awak akan berkembang, insyaAllah saya doakan.
Baik, kita jumpa video seterusnya. Video yang terakhir iaitu soalan-soalan yang biasa ditanya oleh ahli-ahli Maths Blue ataupun oleh orang-orang yang berminat nak join Maths Blue. Okey, baik. Assalamualaikum. Terima kasih.